Istihadah pula apa dia? Istihadah ini darah penyakit. Darah dia lari nifah ni pula deh. Nifah paling kurang boleh mari setitik. Lepas pada tu biar anak, titik. Okey, awak ada nifah lah setitik. Majah asalnya sekali tubik. Sama ada secetung kau boleh sekali tubik. Zero. Okey, cukup dah. Paling lama boleh mari nifah tu 60 hari, 60 malam, 2 bulan. 60 hari, 60 malam. Standard dia 40 hari lah. Tapi lo ni dalam 30 hari lebih. 35 hari, 3 sebulan tu boleh tanya dah bini. Ke mana? Buat open house dah kau tanya. Orang boleh tanya dah, boleh tanya dah. Nampak boleh tanya dah. Ni duduk dalam patai paciro. Cuma orang tua peset. Jangan biar habis 60 hari dulu. Orang tua. Nampak? Kawan tu tak cakap sepak dah katil. Nampak misalnya. Nifah, darah nifah 60 hari dia kata kita nak pakai lama. Okey. Nak pakai lama. Macam-macam lah cara orang tua ni. Tapi paling tinggi 60 hari 60 malam. Isteri dalam nifah kena jaga molek-molek. Pertama, dia baru dapat anak. Pas dia sakit. Pas anak pula perangai, serabut. Lama-lama jadi ngiye. Orang tua panggil ngiye ni. Ngiye ni gila ngiye. Bukan ngiye dah. Gila ngiye. Tak tahu itu orang panggil gila ngiye ni. Gila ngiye ni sebab orang Tino ni dia tengah sakit. Pas dia mari kotor. Setan jin iblis dekat dengan dia. Bukan gaji sembeh pun ni apabila kotor. Tak pergi sembeh dah. Dia jenis macam dah tulis maya. Pak kata awak ibadat langsung. Zikir dok gapo itu. Oh cerita lagu tu. Dah muka tulis maya gak. Pergi sebeh, podok baca wirid, podok selawat, podok apa dia yang setan dekat. Patut tekan pula. Dia sakit. Tok laki dia pula jenis tak cara kau anak pula. Wah duk jerit serabut. Hak tu duk senyap semelih anak. Banyak mana ke? Dia kata bini saya bagus, pakai telekul labuh, dia pendia bagus. Tahu kita duk tengok TV apa-apa dia ambil anak ingat nak tidur. Apa-apa punya. Pisahnya semelih anak dia. Oh dia jadi gila. Ngiye orang tua panggil ngiye. Kena jagalah. Nampak? Kena dia, kena gapo dia ada. Kadang-kadang ada satu orang ni dia jin suka situ. Nampak? Orang ni dok dalam nifah ni kan dalam kotor ni. Tadi kena jaga. Jauh ke, lepas ada nyusu, okey jangan dia serabut. Ni kata serabut masuk jin masuk gapo serabut. Kita tengah sakit, anak tu wah tok laki duduk isap rokok, duduk kobai, tak tahu kat mana no. Duduk main haji pada. Ke Mekah dah demo. Madinah ziarah Taif, jumpa dengan Imam Sudih. Gi belako kata, gi ke mana tak tahu. Bini duduk tepik dalam bilik, duduk serabut otak. Kena jaga kalau tidak gak tak ada anak dia sembelih pok dia pula sikit. Nampak gila ngiye, banyak mana. Dia kena sekali orang Tino payah. Misalnya anak pertama kena dah. Sudah. Anak kedua payah dia jadi tekanan dia sebenarnya asal capu dengan tekanan kan sakit dengan kau dia capu lah ada unsur jin juga tetapi biasalah gitu nama dia bekas tekan dah tekat makan obat lah kadang-kadang dia tak tunjuk dia tekan dia buat senyap jadi nampak jadi beci kau anak dia jadi serabut sekarang mula lah jadi tok laki tu pandai-pandai lah tengok nampak bini dia nak jadi atromen tu derah-derah lah dia jadi raksasa